3,500 bang. 4,500 bang. 5,500 bang. 5,500 bang. 7,500 bang. 10,000 sahaja bang. 8,000 sahaja bang. Ni orang kata ni, barang jackpot, barang tak ada, pitih terbang. Jadi beringat belaka dah hang nak royak ni untuk pesanan sahaja. Sebab ramai, terlampau ramai scammer-scammer lah ni. Di setiap platform ada belaka. Dia scammer dengan kita ni beza dua je bang. Dia cari rezeki yang haram, kita cari rezeki yang halal. Hak tu sahaja. Jadi beringatlah dah sebab banyak customer angah. Hak terkena pun ada, hak nyaris terkena pun ada. Bayar dah deposit pun ada, bayar booking dah ada. Bang, logik ke bang kereta 3,500, 5,500, 2,500. Kalau fikir secara logik tak ada bang. Tak ada kereta setara tu lah. Sebab ramai hak terkena, bayar duit dulu pun ada, kereta dah out ke mana. Kadang-kadang pergi jumpa dengan owner, dia dah pesan ke owner, jadi dua-dua kena tipu. Hak bahan pitih scammer. Jadi beringat lah banyak. Angah nak royak pun dah reti. Jadi angah royak ni pesanan sahaja. Pesanan angah beringat. Dalam kita nak beli tu, bukan pergi tengok kereta je. Bila kita tengok pun, kadang boleh terkena scammer. Faham molek? Faham tak? Bukan tu orang jual tu scammer. Tapi dia tu, scammer dia punya link dengan orang nak jual ni, bahawa dia tu customer dia. Nanti dia bayar pitih ke ni orang nak jual ni. Kena beringat gitu. Pergi tengok dalam media sosial, tengok platform dia. Kalau betul dia nak jual, sekurang-kurangnya dia akan ada posting walaupun sikit. Ni tujuan angah buat ni. Untuk media sosial ni, dalam TT ke, YT ke, FB ke. Ni lah bang. Kita nak kepercayaan. Orang pun nak kepercayaan. Ya gitu bang akak. Jenis angah pula, mindset angah. Akak tengok kereta kat angah ni. Angah lebih pada fokus, buat dulu, ngasuh dulu kereta. Mana tak sedap kita atau bengkel, perlu buat. Orang mana rosak, buat. Aircon walaupun kata tahan 4, 5, 6 bulan. Kita tak sanggup bang, kita buat. Kalau duduk tangan kita lagi. Bukan kata semua hutang besar bang. Kadang-kadang hutang nipis pun ada. Kita cerita ni manis-manis belaka dalam media sosial. Tapi, hak kita kena, hak kita rajin rugi 2-3 ribu atas buah pun ada bang. Kena faham situ. Kadang-kadang kita beli kereta dengan orang, mari keadaan kereta tu aircon sejuk. Dia buat comel. Renjin tengah panas. Comel dia buat. Aircon bocor topak. Memang sejuk lah. Kadang 2, 3, 4 hari, aircon mampu, dia buat pun masuk tak nak jalan. Jadi bagi angah tak wahi gitu. Angah buat dulu. Angah rosak, angah buat dulu. Kalau ada sikit-sikit kekurangan tu, tak boleh lari dah bang. Kereta second. Kalau kita nak perfect macam baru, tak boleh. Baik ambil hak baru. Duduk dah ketah tu lain cerita. Jadi angah cerita hak second. Jenis angah suka buat dulu. Kita nak berusaha lama. Kita nak kepercayaan. Kita nak berkawan. Hak tu model angah. Jenis angah gitu. Untung ke rugi ke belakang kira. Kita nak kepercayaan dan mindset angah ni kita nak berusaha lama. Kita nak berniaga lama. Customer angah daripada jauh-jauh pun ada. Dalam video call sahaja pun dah bayar booking. Buat alik kereta daripada sini, balik pula. Hak Perak ada, hak Penang ada, hak beli angah dah. Kontak pula. Angah kontak pula tanya kan keadaan kereta. Alhamdulillah. Hak tu kita nak. Lalah dia promote pula. Dia punya kawan-kawan, saudara mara, sepupu sepapak dia. Hak tu kita nak. Jadi angah nak bisnes, jangka masa yang panjang. Dan kita nak berkawan. Jadi bagaimana? Siapa berminat, boleh tekan link atau wasabi untuk dapat kereta. Harga yang berpatutan, condition yang insya-Allah. Dan angah nak celah hak selagi tadi tu, untuk yang scam tu, kena beringat deh. Terlampau banyak scammer lah ni. Tengok pada harga kereta tu, biar logik akal. Share belaka video ni, biar bermanfaat belaka dah. Beringat tu.